Pernahkah kita terfikir, apabila seorang warga asing datang ke negara ini, adakah mereka benar-benar mahu memahami kita? Atau sekadar datang melihat, merakam, lalu pulang dengan cerita mereka sendiri? Adakah bahasa yang kita gunakan setiap hari, bahasa yang kita anggap biasa dan kadang-kadang dipandang remeh, sebenarnya mempunyai nilai yang lebih besar daripada sekadar alat komunikasi? Atau mungkinkah bahasa Melayu ini mampu menjadi jambatan yang menyentuh hati sesiapa sahaja, tanpa mengira warna kulit dan asal-usul? Soalan-soalan ini sering bermain di fikiran, sehinggalah satu momen yang tidak dirancang berlaku. Seorang lelaki barat yang pada awalnya disangka hanya pelancong biasa, berdiri di hadapan rakyat tempatan dengan wajah tenang dan senyuman sederhana. Tiada siapa menjangkakan apa-apa, sehinggalah dia membuka mulut dan mula berbicara, bukan dengan ayat yang dihafal, bukan dengan sebutan yang kaku, tetapi dengan bahasa Melayu yang jelas, tersusun dan penuh adab. Setiap patah perkataan yang keluar membuatkan suasana berubah perlahan-lahan. Wajah-wajah di sekelilingnya mula terdiam, ada yang tersenyum tanpa sedar, ada yang saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana usaha dan keikhlasannya untuk memahami bahasa dan budaya tempatan itu terasa begitu nyata. Pada saat itu, jawapan kepada semua persoalan tadi menjadi jelas. Bahasa bukan sekadar bunyi dan budaya bukan sekadar tontonan. Apabila seseorang sanggup belajar dan menghormatinya, ia mampu meruntuhkan jarak antara manusia. Dan apa yang anda bakal tonton selepas ini bukan lakonan, bukan skrip yang dirancang, tetapi bukti sebenar bagaimana bahasa Melayu, yang sering kita anggap kecil, mampu membuatkan seorang warga asing dihormati dan rakyat tempatan terkejut, tersentuh dan diam seketika. Dalam video ini, kita cuba melihat dengan lebih dekat bagaimana seorang orang asing mampu bercakap bahasa Melayu dengan begitu lancar, bukan sekadar menyebut beberapa perkataan asas, tetapi benar-benar memahami susunan ayat, sebutan dan adab ketika berbicara. Pada awalnya, ramai yang menyangka ini hanyalah satu lagi rakaman biasa, pelancong luar negara yang mencuba bahasa tempatan untuk hiburan atau konten semata-mata. Namun semakin lama dia bercakap, semakin jelas bahawa apa yang berlaku di hadapan, kita bukan sesuatu yang dibuat-buat. Setiap ayat yang keluar kedengaran yakin, tersusun dan penuh rasa hormat, seolah-olah bahasa ini sudah lama menjadi sebahagian daripada dirinya. Reaksi rakyat tempatan pula berubah secara perlahan. Yang pada mulanya tersenyum kecil, mula terdiam. Ada yang kelihatan terkejut, ada yang mengangguk tanpa sedar, dan ada juga yang jelas merasa bangga, walaupun tidak diucapkan dengan kata-kata. Bukan kerana orang asing itu cuba menjadi orang tempatan, tetapi kerana usahanya untuk memahami bahasa dan budaya ini terasa ikhlas. Di saat itulah kita mula sedar bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi satu identiti yang mampu menyentuh sesiapa sahaja yang mendekatinya dengan niat yang betul. Video ini bukan bertujuan untuk mengangkat individu tertentu, tetapi untuk menunjukkan bagaimana bahasa boleh menjadi jambatan yang meruntuhkan jarak antara manusia. Apa yang anda bakal saksikan selepas ini adalah bukti sebenar, tanpa lakonan dan tanpa skrip, tentang bagaimana seorang orang asing bercakap bahasa Melayu dengan lancar sehingga membuatkan rakyat tempatan terkejut, tersenyum dan terdiam seketika. Berkecap Melayu. Saya cakap, mesti kena henti dan cuba makan kasar. Makan kasar mana? Berapa lama you stay dekat Malaysia? Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lah tu. Baru Tapi lah. you pun boleh cakap Melayu. Dia makan banyak sama belacan. Budu pernah makan budu. Dia makan budu. Makan budu. Tak kita. Betul. Tapi lepas tu kita tengok itu pun tak cukup. Dia minta Ada air spare kita pula. Saya tak suka kalau masuk hutan orang minta air, saya tak suka. Saya okey je, saya bagi je. Tapi dia, saya bagi tak apa. Itu tak cukup. Itu tak cukup. Itulah saya sudah macam tu lah saya cakap. You kena buat air. Lepas tu kita macam ingat nak kedua. Jalan salah ke apa-apa berlaku. Betul. Kita sejam, 2 jam, 3 jam lagi. Boleh. Kita kalau track tahu, tak ada masalah. Kalau kita track tak tahu, itu yang kita kata tadi. Tapi saya biasa bawa orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka sebab saya punya job bukan untuk tidak ada aksiden kemalangan tak. Tapi saya tak boleh buat kerja bodoh-bodoh. Contoh, dia macam tempat curam saya, tak apalah biar je. Atau dia buat macam ada longkang, tak apa kita lompat. Kalau dia buat aksiden masa tu lagi susah. salah saya. So tapi dia risiko mula
daripada pagi. Sebab kalau dia tak minum cukup, nanti dia dahaga, dia lagi penat. Ya. Jadi memanglah dia akan jatuh sebab dia penat. Dia Betul. penat, dia semua akan efek kepada air. Betul. So jadi untuk kurangkan risiko, terus saya mula dari saya cakap tentang air. Kenapa air penting macam tu. Lepas tu sebelum kita masukkan, silakan semua minum. Lepas tu masa kita jalan, dalam setiap 30 minit kita berhenti. Saya cakap rehat. Saya cakap rehat untuk minum. Sebab dia pun dewasa. Jadi saya kalau budak senang saya bagi arahan, tapi dia dewasa. Jadi saya kena ajak. Tapi pagi-pagi saya dah cakap ni masalah awak akan dahaga, petang dahaga. Jadi pagi kena bermula dah. Sebelum rasa dahaga kena paksa minum sikit. Dah sedar dahaga sangat, tak boleh minum cukup, tak masuk dalam badan. Itu kalau kita mau masuk hutan, saya mesti tengok map dulu. Berapa kontur paling tinggi? Kalau 1000 ke bawah saya tak risau lagi. Sebab ada air. Kalau main 2000, 1006 battle loh. Sebab anak sungai tu. Ya, ada anak sungai tapi kena turun meter. lagi. Siapa mau turun 300 meter? Kurang kan? Ya. Bukan 300 macam dari ke bawah, dari atas dia. Betul. Siapa main hutan tahulah. Pengalaman ni. Kalau setakat 1000 ke bawah boleh gagah lagi. Saya tengok kontur map. 3 hari tak mandi. 3 hari tak mandi. 3 hari untuk lap badan cukup lah. Bau, you sendiri bau lah. Itu pentingnya kalau tengok konter. Sebabnya kita mengelakkan je lah. 3 hari tak mandi. Terus satu lagi bekal air kita kena pikul. Tengok track lah. Kalau track kita atas mata. Takkan nak Ambil terpaksa jumpa air, kena ambil air. Air mana saya tak minum? Air kubang saya minum. Air yang lompat dalam tu saya minum. Apa lagi? Kita dalam hutan, tak ada pilihan. Sekarang kita jalan mau jauh, air tak ada. Kita mesti mau air. 14 hari. 14 hari jalan kaki. cari rotan lah. Itu biasa. Daripada video yang kita saksikan tadi, dapat kita simpulkan bahawa bahasa dan budaya bukan sekadar warisan untuk dipertontonkan, tetapi nilai hidup yang perlu dihargai dan dipelihara. Apabila seorang orang asing sanggup meluangkan masa, tenaga dan keikhlasan untuk mempelajari bahasa Melayu, ia bukan sahaja mencerminkan kecerdasan dirinya, tetapi juga menunjukkan betapa tinggi nilai bahasa dan budaya kita di mata dunia. Momen ini seharusnya menyedarkan kita bahawa apa yang sering kita anggap biasa sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyatukan manusia tanpa mengira bangsa dan latar belakang. Ia nak menanam rasa bangga, bukan dalam bentuk kesombongan, tetapi dalam bentuk kesedaran bahawa identiti kita masih dihormati dan relevan. Lebih daripada itu, video ini mengajar kita tentang nilai saling menghargai, adab dalam pergaulan dan pentingnya membuka ruang untuk memahami satu sama lain. Bahasa bukan sekadar bunyi, ia adalah cerminan jiwa sesebuah bangsa. Dan apabila orang luar mampu menghormatinya, maka tanggungjawab kita sebagai rakyat tempatan adalah untuk lebih menghargainya. Inilah mesej yang ingin dibawakan oleh Arus Perdana, kisah-kisah kecil yang memberi makna besar tentang kemanusiaan, kebanggaan dan nilai yang menyatukan kita semua. Dan mungkin inilah masanya untuk kita bermuhasabah sebagai masyarakat. Jangan sampai bahasa sendiri hanya kita gunakan separuh hati atau sekadar apabila perlu. Jangan sampai budaya kita dihargai oleh orang luar, tetapi dipandang ringan oleh kita sendiri. Video ini bukan untuk meninggikan sesiapa, tetapi untuk mengingatkan bahawa nilai sesuatu bangsa terletak pada bagaimana ia dihormati dan dipelihara. Apabila seorang warga asing mampu bercakap bahasa Melayu dengan lancar dan penuh adab, itu bukan sahaja satu kejutan, tetapi satu cerminan bahawa bahasa ini masih hidup, masih bernilai dan masih disegani. Maka tanggungjawab kita adalah untuk terus menjaganya, menuturkannya dengan bangga, dan mewariskannya dengan penuh kesedaran kepada generasi seterusnya. Inilah semangat yang ingin terus dibawa oleh Arus Perdana, mengangkat kisah sebenar, menyampaikan nilai dan menghubungkan manusia melalui kefahaman dan rasa hormat